Nama saya ialah Sabaria Osman, berasal dari Sungai Petani, Kedah, Malaysia, berumur 55 tahun. Saya adalah pesakit kanser payudara stage 3. Saya telah menjalani operasi mastektomi dan wad lokal pada bulan Januari. Setakat ini saya telah selesai kemo sebanyak 6 kali dan sekarang sedang menjalani rawatan targeted hormon iaitu Herceptin yang akan mengambil 16 kali. Dan minggu depan saya akan menjalani RT, radioterapi pula sebanyak 16 kali. Saya telah menjumpai produk AFC setelah kemo ketiga. Lebih kurang pada awal Julai. Pada masa tu memang saya sangat stres lah dan selalu fikir yang negatif, depression, sedih dan tidak bersemangat langsung untuk bangun. Aktiviti saya pada masa tu hanyalah berada di atas katil lah selalunya. Dan mungkin faktor umur, kalau saya dah berumur 55 tahun, dia masing-masing mempunyai respon yang berlainan kan. Ada kawan saya datang ke rumah dan suggest suplemen. Suplemen tu lebih kurang separuh harga dari AFC. Tapi saya tidak yakin dan tidak berminat, kenapa pun saya tak tahu. Pada masa saya lemah tu, dikatakan semua side effect berlaku pada saya. Contohnya sakit kepala, loya, muntah, tidak selera makan, cirit bilik, semua berlaku kepada saya. Dan saya rasa pada masa tu memang down lah. Contohnya ulcer, gatal, sesak nafas, rambut gugur dan kuku pun gelap lah. Ada banyaklah side effect yang berlaku. Boleh dikatakan semua yang doktor cakap tu memang berlaku pada saya. Okey, pada satu hari saya ada lalu TikTok lah daripada AFC Indonesia. Saya memang suka tengok AFC TikTok. Dan kebetulan lalu TikTok dari Indonesia. Kemudian saya dengar lama juga, lepas tu saya macam yakin produk ni rasa macam hebat lah, macam boleh mengubati semua penyakit. Jadi saya pun beritahu kat suami, kata selalu dia pun jaranglah yakin tentang suplemen yang ada kat Malaysia ni, tapi kali ni dia pun macam saya juga, apa kata kalau kita cuba. Lepas tu saya pun search lagi dekat TikTok, saya jumpa TikTok Tuan Zakir. Kemudian saya beli 2 kotak lah, 2 kotak sajalah. Apa ni, saya consume sepasang saja. Kemudian dalam masa 2 minggu macam tu, side effect dia beransur hilang lah semuanya. Yang paling saya berkesan sekali ialah saya bertidur lena dan selera makan kembali lagi. Emosi saya pun sangat ceria, bila perut kenyang hati pun seronok. Suami dan anak juga pun tak stres. Jelas selalunya mereka yang menjaga orang sakit lebih stres daripada bersakit. Okey, saya boleh melakukan aktiviti yang biasa dah, boleh pergi tai chi setiap hari. Okey, boleh pergi tai chi, boleh buat aktiviti jumpa kawan, jumpa sanak saudara seperti biasa. Tapi sebelum tu memang saya memang lemah dan tak larat. Kemudian selepas saya makan Herceptin pula, dia ambil tangkap sindang kemudian. Kemudian saya tambah lagi, saya konsumsi 2 hingga 6. Kalau saya rasa sakit sendi, saya akan tambah. Ataupun saya bila rasa sesama, saya tambahlah daripada 4 hingga 8 lah, ikut pada keadaan diri saya. Boleh ceritakan tak? Masa Kak Sabaria baru balik daripada kemo yang pertama, macam mana dia punya angin satu rumah tu tadi? Assalamualaikum. Saya Muhammad Afiq Abdullah dari Sungai Petani. Okey, saya cuma nak share sikit sini pasal berlakunya pada cerita saya setelah masa yang kemo pertama, kemo kedua dan kemo ketiga. Jadi apa yang nak share di sini, saya tak sakit, jadi saya hanya mati lah. Riwayat saya bila balik kemo, doktor pesan yang side effect dia. So saya sebenarnya macam tak ambil kisah, tapi nak tengok. Dia kata kalau panas, dia kata kalau sakit sendi, memang kita badan sentuh, memang cukup banyak. Jadi masa tu belum jumpa lagi produk AFC. Jadi saya nak share ini bila apa yang saya dapat lihat. Yang saya rasa bila dah dia sendiri yang makan, saya dapat rasa keceriaan dia. Dan ada sekali teman-teman yang datang, sedangkan teman tu tak tahu yang apa produk yang dia makan. Cuma dia beritahu, sabar, nampak engkau sihat dah, dia kata. So kami, alhamdulillah, kami tak rahsia kamu tu tak nak beritahu produk yang makan. Okey, lepas tu makin hari makin lama dia yang ikutlah produk yang dia makan, sama ada tak 2 hari ke dia tambah-tambah. Saya nampak semakin hari dia aktiviti dia pagi-pagi dia berani, dia ada kekuatan exercise untuk tai chi. Dan hari pertama tu saya pergi, teman dia je. Hari lain tu dia pergi sendiri, saya tak ikut dia, dia pergi ikut pergi sendiri lah, kata kan, pergi tai chi. So nampak kekuatan sebelum produk video border dengan selepas memang berbeza.
Itu saja saya nak share. Yang dari segi proses untuk kemo dan radioterapi masih lagi dalam proses perubatan. Belum habis. Tapi jadi inti dia obat hospital jalan terus dan kita support dengan produk ARC. Okay?